Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita dalam program ceramah ataupun Duha Jamuratul Malaya Pasir Gudang atau JRM Pasir Gudang yang berkeudara setiap hari Rabu jam 9 pagi sehingga 10 pagi. Dan hari ini 19/11/2025, siri yang ke-57 dalam siri Duha JRM yang merupakan ataupun tajuk kita pada pagi ini sambungan pada minggu lepas, iaitu tanda-tanda kiamat. Siri yang ketiga. Kita dah sebut siri pertama, siri kedua, siri ketiga. Dalam siri ketiga ini insya-Allah kita akan petik 10 lagi antara tanda-tanda kiamat yang dikategorikan tanda-tanda kecil yang sudah pun berlaku dan sentiasa ataupun masih dalam kejadian, masih berlaku. 10 tanda yang kita akan bicarakan pada pagi ini insya-Allah taala, yang pertama ataupun secara turutan yang ke-11, iaitu keluarnya nabi-nabi palsu. Yang ke-12 iaitu wujudnya keamanan dan kemewahan. Yang ke-13 keluarnya api daripada Hijaz, daripada semenanjung tanah Arab. Yang ke-14 berlakunya peperangan dengan kelompok bernama Mongol dan Tatar ataupun Tatar dan Mongol. Yang ke-15 iaitu berleluasanya golongan yang zalim yang menzalimi manusia dengan pelbagai undang-undang dan pelbagai perangai dan perbuatan. Dan yang ke-16 itu banyaknya pembunuhan. Dan yang ke-17 ialah hilangnya amanah, tidak ada lagi kepercayaan. Dan yang ke-18 ialah berlaku kembali pengulangan perangai-perangai umat-umat terdahulu, perangai-perangai jahiliah yang akan berlaku dalam masyarakat, khususnya umat Islam. Yang ke-19 ialah ibu-ibu yang melahirkan anak-anak yang derhaka, itu ibu melahirkan tuannya. Dan yang ke-20 ialah perempuan yang telanjang. Maka ini 10 lagi tanda kiamat yang berlaku. Kalau sebelum ini kita telah bicarakan 10 tanda kiamat. Kalau tuan-tuan masih ingat, yang boleh kita ulang, iaitu pertama, kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga terbelahnya bulan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hilangnya zaman sahabat, serta pembukaan Baitul Maqdis, dan kematian disebabkan wabak, serta banyaknya fitnah yang masuk rumah, dan zahirnya apa yang disebut sebagai qanawatul fadaiyah, iaitu channel-channel antarabangsa, atau kita sebut juga sebagai lahirnya qanawat ni siaran-siaran yang bersifat ataupun kita panggil parabola zaman dulu, zaman dengan istilah dahulu. Dan juga tentang peperangan Siffin serta zahirnya orang Khawarij. Itu 10 tanda yang pertama. Dan pada pagi ini kita masuk 10 tanda yang kedua, iaitu yang pertama daripada 10 tanda tersebut, atau dengan tepat yang ke-11, iaitu zahirnya orang-orang yang mengaku Nabi. Apabila Nabi SAW, ketika mana zaman Rasulullah tak ada lagi yang mengaku Nabi, yang pertama mengaku Nabi ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawakan tanda dan bukti mukjizat dan wahyu yang diturunkan. Maka Rasulullah menunjukkan keteguhan, ketabahan dalam berdakwah dan menyebarkan Islam. Maka ini berakhir dengan kemenangan Islam dengan pembukaan kota Mekah, dan juga umat Islam mula berleluasa ataupun mula luas kuasanya. Maka ketika mana era hampir kewafatan Rasulullah, maka lahir beberapa nama yang mula mengaku menjadi Nabi. Yang pertama berlaku mengaku Nabi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ialah Aswadul Ansi, dan diikuti dengan seorang yang pernah menjadi sahabat Rasulullah kemudian murtad dan mengaku Nabi, itu Tulaihah Al-Asadi. Dan yang ketiga diikuti dengan Musailamatul Kadzdzab, dan diikuti oleh Sijah binti Haris, dan diikuti dengan Mukhtar As-Saqafi ataupun Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi, dan diikuti oleh Haris bin Sa'id Al-Kadzdzab, dan pada zaman kita ini popular iaitu Mirza Ghulam Ahmad Qadiani.
Nabi SAW pernah menyebut tentang tanda ini, kata baginda SAW, la taqumus sa'ah hatta yub'af dajjaluna kazzabun qarib min salasina kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah. Tidak akan berlaku kiamat. Sehingga akan hadir, akan ada 30 dajjal pendusta. Hampir 30 kata Nabi SAW. Kesemua mereka mengaku mereka ialah pesuruh Allah. Rasulullah sebut tentang kelahiran Nabi palsu. Bahkan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang sanad yang sahih, kata baginda SAW, innahu wallahi la taqumus sa'ah hatta yakhruja 30 kadzaban akhiruhum al-a'warul al-kadzab. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah keluar 30 dajjal, 30 pendusta. Yang akhir sekali ialah dajjal yang matanya buta. A'war, mata yang boleh, buta, cacat matanya. Dan Thauban radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kazzabun kulluhum yaz'amu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata Rasulullah SAW, tidak akan berlaku kiamat sehingga ada kabilah-kabilah di kalangan umatku yang mengikuti perbuatan pada penyembah berhala. Sehingga mereka turut menyembah berhala. Dan akan ada di kalangan umatku 30 orang dajjal yang kesemuanya mengaku menjadi Nabi. Sedangkan aku ialah penutup sekalian Nabi dan tiada Nabi selepasku. Bahkan dari riwayat lain Nabi SAW menyatakan, fi ummati kazzabuna dajjalun sab'atun wa ishrun. Di kalangan umatku akan ada pada pendusta dajjal. Yakni orang-orang yang pendusta lagi pendajjal. Golongan dajjal. Jumlah mereka kata Rasulullah 27 orang. Minhum arba'un niswah. Daripada 27 orang itu 4 orang perempuan. Yang akan mengakui Nabi. Wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Sedangkan aku ialah Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi sepasku. Rasulullah dah beritahu tentang Nabi-Nabi palsu yang akan keluar. Jumlah mereka semua ialah 30 orang. Contohnya bila kita sebut Nabi palsu, ya mungkin saja yang mengaku Nabi palsu itu ribu raban. Mungkin. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, Nabi palsu yang punya pengikut. Contohnya Musailamatul Kadzab, dia ada pengikut lebih pada 40,000 orang. Contohnya Aswadul Ansi, dia mempunyai pengikut kebanyakan orang Yaman. Contohnya Tulaih Al-Asadi, dia juga mempunyai ribuan pengikut. Kalau jenis Nabi yang jenis tak berapa betul sewe macam tu, yang cuma 2 orang ikut dia, bini dia, anak dia, itu pun kena paksa, itu bukan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kalau begitu jumlahnya akan lebih daripada 30 orang. Iaitu Nabi-Nabi yang dianggap mempunyai pengaruh. Lalu mereka ini membina ribuan pengaruh. Macam contoh Ghulam ataupun Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Bila kita tahu bahawa sampai hari ini Mirza Ghulam Ahmad Qadiani mempunyai pengikut jutaan manusia. Ada pengikut. Bahkan dicatatkan di Indonesia saja pengikutnya ada 100,000 orang. Demikian juga di Malaysia. Di Selangor ada, di Johor ada. Itu ajaran Qadiani. Ini Dajjalun, pengikut Nabi palsu, yang mengatakan ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Kita akan cerita satu persatu secara ringkas. Yang pertama yang kita katakan yang mengaku menjadi Nabi pada zaman Rasulullah lagi, iaitu Aswadul Ansi di Yaman. Sehingga ramai orang Islam murtad dan mengikut menjadi pengikutnya. Dan dia dianggap sebagai murtad pertama pada zaman Rasulullah SAW. Walaupun kita kalau baca sejarah, kita maklum bahawa murtad itu berlaku selepas kewafatan Rasulullah. Yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah ini murtad besar-besaran. Adapun murtad, asal murtad itu telah berlaku pada zaman Rasulullah sendiri melalui Aswadul Ansi yang merupakan ahli sihir yang mengaku menjadi Nabi. Maka Nabi SAW bila melihat perkembangannya dalam masa 3-4 bulan, Aswadul Ansi berjaya menguasai Yaman dan mengaku menjadi Nabi palsu. Maka Rasulullah menghantar surat kepada orang-orang Islam di Yaman supaya memerangi mereka. Maka sebahagian yang masih ada memerangi Musailamatul Kadzab. Dan yang anehnya, yang memerangi Aswadul Ansi. Yang anehnya, Aswadul Ansi isterinya Islam. Isteri ini dikahwini paksa sesudah dibunuh suaminya.
Maka dia kahwin sebab dia lawa, kahwin. Tetapi isterinya dalam keadaan terpaksa menjadi isteri, bukan dalam keadaan rela. Maka isterinya memainkan peranan bila Rasulullah SAW menghantar beberapa orang sahabat untuk membunuhnya. Maka sahabat Rasulullah ini berjaya membunuhnya selepas 3 ataupun 4 bulan pengakuannya menjadi Nabi palsu. Maka sahabat Rasulullah berpakat dengan isterinya sendiri yang tunjuk di mana tempat tidur dia. Sebab dia Aswad Ansi tidur tempat yang begitu rapat, begitu ketat kawalannya. Tidak ada yang boleh masuk melainkan isteri dia. Maka melalui sahabat Rasulullah yang dihantar oleh Rasulullah, berjaya masuk dengan bantuan isterinya yang sebenarnya Islam tapi dipaksa. Akhirnya berjaya membunuh Aswad Ansi, maka berakhirlah kenabian palsu Aswad Ansi. Ini yang pertama mengaku jadi Nabi dan Rasul pada hidup Rasulullah sebelum Nabi wafat. Dan diikuti dengan Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab pernah mendatangi Madinah, membawa suku Bani Hanif. Dan ketika mana di Madinah dia tak datang jumpa Rasulullah, dia cuma jaga unta kat luar. Dan bila pulang ke Yamamah, iaitu kawasan masih lagi dalam Arab Saudi, Yamamah, maka dia mula mengaku diri Nabi dan hantar surat pada Rasulullah. Surat itu ringkasnya berbunyi, min Musailamatil Kadzab, min Musailam Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Daripada Musailamah pesuruh Allah kepada Muhammad pesuruh Allah. Dunia ini, bumi ini kita bagi dua. Kamu separuh, aku separuh. Lalu Rasulullah SAW hantar balas surat dia daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailamah si pembohong. Dunia ini milik Allah, Allah berikan pada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka Rasulullah tidak sempat memerangi Musailamatul Kadzab kerana Nabi wafat selepas itu. Abu Bakar mendengar betapa berkembangnya Musailamatul Kadzab, terutama sesudah berkahwin dengan seorang Nabi perempuan palsu bernama Sijah binti Haris. Maka Sijah binti Haris merupakan Nabi palsu yang berkahwin dengan Musailamatul Kadzab sehingga pengikut mereka menjadi 40,000 orang. Akhirnya Abu Bakar menghantar sahabat-sahabat yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal dan sahabat yang bernama Khalid Al-Walid, Syurahbil bin Hasnah. Maka mereka memerangi Musailamatul Kadzab sehingga dibunuh oleh Wahsy, seorang sahabat Rasulullah yang pernah membunuh Hamzah waktu dia kafir. Kemudian dia menebus kembali pembunuhan Musailamatul Kadzab dengan tombak yang sama. Adapun Sijah yang juga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, berjaya melarikan diri. Dia melarikan diri, dia balik semula ke negaranya. Itu negaranya sehingga menyatakan bahawa di balik negaranya yang suku dipanggil suku Taghlabiyah. Balik kampung dia semula. Kemudian di sana dia kembali bertaubat dan memeluk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Dan yang keempat ialah Tulaiha Al-Asadi. Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi mengaku menjadi Rasulullah selepas kewafatan Rasulullah. Dia bermula dengan tak nak bayar zakat. Kemudian mengaku Nabi dan disokong oleh sahabat Rasulullah yang lain yang juga murtad bernama Uyainah bin Husain. Bila dua orang ni yang pernah menemani Nabi SAW tiba-tiba murtad, Tulaiha Al-Asadi dan juga Uyainah bin Husain. Akhirnya kedua ni diperangi dan kalah. Uyainah ditangkap oleh Abu Bakar, akhirnya kembali menyatakan keislaman dan bertaubat. Tulaiha menyuruh sehingga pada zaman Umar Al-Khattab didapati dia melaksanakan umrah di Mekah. Akhirnya ditangkap dan dia menyatakan bahawa dia telah Islam kembali, telah meninggalkan dunia kemurtadannya dan memperelokkan keislamannya sehinggalah dia berperang pada jalan Allah dan gugur syahid. Ini sejarah Nabi-Nabi palsu. Dan yang kelima Nabi palsu yang berlaku sesudah zaman sahabat. Sahabat dah habis, maka datang golongan tabi'in yang mengaku Nabi palsu bernama Mukhtar bin Abi Ubay As-Saqafi daripada kabilah Saqif daripada Taif. Mukhtar ini asalnya bila mati Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dia berpura-pura bersimpati dengan kewafatan cucu Rasulullah. Sehingga golongan-golongan Syiah menyokong dia.
Bila dia rasa kedudukannya makin cemerlang, maka dia mula mengaku jadi Nabi. So dia dibunuh oleh tabi'in yang lain, oleh umat Islam di bawah pemerintahan ketika itu oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Maka telah membunuh Muqta' As-Saqafi ini. Maka mati dia. Kemudian sesudah itu lahir pula seorang bernama Haris bin Sa'id Al-Kadzab. Yang asalnya merupakan ahli ibadat yang kuat di Damsyik. Kemudian mengaku menjadi Nabi pada zaman Abdul Malik bin Marwan, pada zaman kerajaan Umayyah. Akhirnya beliau melarikan diri, menyembunyikan diri, namun tetap diketahui tempat persembunyiannya dan ditangkap. Bila dibawa di hadapan Abdul Malik bin Marwan dan diajak berdebat dengan para ulama, dia kekal menyatakan statusnya sebagai seorang Nabi palsu, akhirnya dibunuh. Dan juga kisah yang ketujuh yang kita ceritakan secara ringkas sebelum itu, iaitu ajaran Qadiani. Ajaran Qadiani telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan Fatwa Negeri Selangor secara khusus sebagai ajaran yang terkeluar daripada Islam, dan Fatwa Negeri Johor bukan fatwa satu Malaysia, bukan fatwa satu dunia. Ajaran Qadiani bukan ajaran Islam, bukan mereka golongan murtadun. Walaupun mereka mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, tapi mereka tidak anggap Rasulullah itu sebagai Nabi terakhir. Di mana Mirza Ghulam Ahmad Qadiani sendiri berlawan dengan yang lahir di India, iaitu pada tahun 1908. Dia lahir di India. Maka dia telah didebat oleh seorang ulama terkenal bernama Syekh Sanaullah. Maka Syekh Sanaullah ini seorang yang kuat dalam membela Islam. Dan yang paling kuat berdebat dengan Ghulam Ahmad Qadiani. Akhirnya berlaku satu mubahalah. Mubahalah iaitu sumpah laknat. Berdebat dan sumpah laknat bahawa orang yang berbohong akan mati dulu sebelum kawan dia. Antara Sanaullah dengan Ahmad Qadiani bermubahalah bahawa kalau siapa pun yang bohong, Allah Ta'ala akan timpakan dia dengan penyakit ta'un. Dan dia akan mati dulu. Kata Sanaullah, kalau aku bohong, aku mati dulu. Kalau kamu bohong, kamu mati dulu. Dan kena penyakit ta'un. Akhirnya Allah Ta'ala tunjukkan selepas mubahalah, yang mati ialah Ahmad Qadiani. Ghulam Ahmad Qadiani. Dia mati dulu. Dan sebab matinya dia ceritakan oleh isterinya, ketika mana dia tidur, dia sakit. Sehingga dia terbaring lama, lalu isterinya menggerakkannya, bangun. Lalu perkataan terakhir dia bercakap dengan isterinya, dia kata, asabtu bi kolera. Saya ni kena penyakit ta'un. Kolera penyakit ta'un lah. Dan itulah kalimat terakhir yang dicakap, lepas tu dia terus mati. Dan ini menunjukkan benarnya, ataupun hebatnya sumpah laknat yang dilakukan oleh Sanaullah, seorang ulama India terkenal, berdebat dengan Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Maka habis gerakan murtad. Dan kita kena ingat itu kita sebut 7 orang Nabi palsu. Yang akan terus ada Nabi-Nabi palsu. Yang mereka ini punya pengikut-pengikutnya tersendiri. Tapi masih nak letakkan diri mereka ini nak numpang Islam. Nak tumpang wahyu, nak tumpang sekian. Tapi nak keluar daripada panduan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-12 ialah tentang kemewahan yang timbul. Rasulullah menyatakan, la taqumus sa'ah hatta ta'ud ardul Arab murawwajan wa anhara. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah negara Arab ini menjadi subur. Murawwaj subur, menghijau, wa anhara, dan ada sungai-sungai yang mengalir. Wa hatta yasir ar-raqib bainal Iraq wa Makkah, sehingga orang Iraq berjalan daripada Iraq ke Mekah, la yakhaf illa dhalalat tariq, tak takut apa-apa, melainkan takut sesat jalan. Wa hatta yakthur haraj, sehinggalah berlakunya banyaknya peperangan, yakni pembunuhan. Rasulullah menyatakan, negara Arab yang asalnya tandus, kering kontang, kurang hujan, akhirnya bertukar menjadi negeri yang subur, murawwajan. Dan negeri punya banyak anak sungai, sampai dalam airport pun ada sungai. Maksudnya sistem pengairannya sudah bagus. Mewah, kaya. Dan ianya akan berkesudahan kata dengan perang, berlaku perang. Contoh kita lihat negara Arab seperti Lebanon kaya, sehinggalah berlaku perang. Itu perang saudara. Ataupun perang yang kita perang antara ahli negara sehingga hari ini. Bila kita lihat Syria, subur, sehinggalah berlakunya perang. Yaman, subur, sehinggalah berlakunya perang. Iraq, subur, sehinggalah berlakunya perang. Dan demikian sejumlah negara-negara Islam. Mereka ini menjadi negara sujud dan mewah. Rasulullah menyebut, tak akan berlaku kiamat sehingga negara Arab menjadi subur dan mewah. Dan kita nampak satu persatu negara Arab
Yang dulu kering kontang, kena subur dan mewah. Kemudian lepas subur dan mewah perang. Maka tinggal lagi beberapa negara Arab yang belum perang. Dan kita tahu akan berlaku perang. Negara ini akan berlaku perang. Sama ada perang daripada pihak luar ataupun dari pedalaman. Kan ini apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kemudian yang ke-13, kita sebut tadi yang ke-12, keamanan dan kemewahan berlaku. Kemudian diikuti dengan perang. Yang ke-13, keluarnya api daripada Hijaz. Bila Rasulullah SAW menyatakan bahawa di antara tanda kiamat itu akan keluarnya api daripada bumi Hijaz. Dan bumi Hijaz ni tak ada gunung berapi secara umumnya. Tiba-tiba berlaku, sebagaimana kata Hafiz Ibn Hajar, ketika mana membahaskan hadis, la taqumus sa'ah hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi'u laha a'naku ibil bi Busra. Tidak akan berlaku kiamat sehingga keluar api daripada Hijaz yang menjadikan tengkok unta itu kelihatan daripada jarak Busra lagi. Dia terangnya, unta yang duduk jauh tu nampak terang tengkok dia. Kata Imam Ibn Katsir, ianya berlaku di kota Madinah atau berhampiran kota Madinah. Selama 3 bulan, iaitu kawasan Hijaz ini diterangi oleh api, kesan daripada gunung berapi, sehinggalah wanita-wanita boleh menenung pakaian mereka menggunakan cahaya tersebut. Ianya berlaku pada hari Rabu, tahun 653 Hijriah. Iaitu berlaku di Madinah Al-Munawwarah, suatu gempa yang kuat. Mula-mula dia bunyi, daun bunyi kuat. Kemudian diikuti dengan gempa yang kuat. Sehingga menjatuhkan dinding-dinding, bumbung-bumbung, tiang-tiang, pintu-pintu. Ia berlaku daripada hari Rabu sampai hari Jumaat. Ini berlaku pada tahun 653 Hijriah di kota Madinah. Sehingga hari Jumaat. Artinya Rabu, Khamis, Jumaat. 3 hari berlaku bunyi kuat dan gempa yang menjatuhkan binaan-binaan di kota Madinah. Kemudian selepas itu barulah keluar api. Api ini berdekatan dengan kota Madinah. Saya pernah ziarah sekali. Waktu sahabat saya bawa, dia dekat dengan perkampungan Bani Quraizah. Yahudi yang pernah dihukum bunuh oleh Nabi SAW. Dia panggil Hitan Bani Quraizah. Dekatlah dekat. Bila kami dia bawa, lalu kata sahabat saya, saat inilah tempat di mana berlakunya letusan gunung berapi di Madinah, lebih kurang jarak hampir 15 km macam itulah. Masa tu saya pergi. Dan kesan-kesan hitam tu ada. Artinya gunung tadi dia ada macam muntahan lava dia. Atau disebut barakan, volcano dia. Muntahan lava. Ini pada tahun 654 berlaku gempa yang kuat di sini. Sehingga menyebabkan terang selama berbulan-bulan lamanya. Kata para ulama, seolah-olah api tadi dia seperti ombak yang bergerak daripada lembah Syadha yang dia macam anak sungai, lalu sambil kita katakan melontarkan batu-batu apinya. Ataupun kalau tuan-tuan biasa tengok gunung berapi meletup, dia akan membentuk lembah sungai, lalu dia mula meletup-letup. Dan itu berlaku di kota Madinah pada tahun 654 dalam tempoh selama 3 hari. 3 hari gempa berlaku sehingga api tadi kekal sehinggalah 3 bulan. Artinya dia punya muntahan tadi 3 bulan bergerak. Sehingga menakutkan penduduk Madinah. Ini pernah berlaku dan disebut oleh Nabi SAW. Dan yang ke-14 daripada tanda kiamat. Jadi sebelum kita contoh yang 14, insyaAllah kita bagi ruang sedikit elan. Kita rehat sekejap sebelum kita huraikan yang 14 hinggalah ke-20. Wallahu'alam. Kak Nur, kenapa ni? Okey tak? Ha? Dah lah, Tina tengoklah ni. Hai dan Assalamualaikum. Bagi semua tu kan yang tengah bergolak-galik tentang perkahwinan ataupun hubungan suami isteri, jom join kita punya trip iaitu di Rumah Hutan Sempena Forum Forensik Keluarga yang bertajuk Rosaknya Rumah Tangga di Akhir Zaman, diketuai oleh panel eksklusif kita iaitu Puan Rozita Ibrahim,
Ustaz Ilyas dan juga Puan Sarina atau dikenali sebagai Kak Tam. Okey. So tentatif dia adalah macam mana? 29 hari bulan tu kita dah terus pergi. 28 hari bulan 11 2025 tu kita akan berkumpul di tapak parking Dewan Seberguna Taman Mawar dan juga bayarannya adalah RM100 sahaja. Itu adalah termasuk pengangkutan dan makanan. Untuk ketahui lebih lanjut info, boleh kontak admin di atas untuk info yang lebih lanjut. So, jumpa anda di sana. Bye dan Assalamualaikum. Kembali kita tentang tanda-tanda kiamat yang berlaku. Yang ke-14 iaitu berlakunya peperangan dengan golongan Tatar dan Mongol. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, La taqumus sa'ah hatta tuqatilu at-turk sigaru a'yun khumrul wujuh zulful unuf ka'anna wujuhahum al-mijan al-mutraqa. Wa la taqumus sa'ah hatta tuqatilu qauman ni'aluhum asy'ar. Kata Nabi SAW tidak akan berlaku kiamat sehingga kamu memerangi golongan At-Turk. Nabi tak sebut cara jelas Tatar Mongol. Dia panggil At-Turk ataupun At-Tark. At-Turk ataupun At-Tark daripada perkataan Taraka. Kerana mereka ini suka meninggalkan negara mereka untuk berperang ke negara dengan negara dipanggil At-Turk. Dan kita dapati watak ini ialah watak orang Tatar dan Mongol. Tatar daripada Tark. Tatar dan Mongol. Rasulullah menyifatkan wajahnya. Nabi kata, sigarun a'yun, matanya kecil, mata penyek, mata sepek. Khumru wujuh, mukanya kemerahan. Zulful unu, hidungnya kemek. Hidungnya tak mancung lah, macam orang Arab. Dan wajah mereka itu seperti wajah perisai. Maksudnya tuan-tuan tahu, perisai itu penyangga bulat. Wajah mereka wajah bulat. Kan orang Asia kan pun kata wajah dia wajah bulat. Dia bukan wajah tirus. Wajah bulat. Muka-muka bulat. Kamu akan perangi lelaki yang mukanya bulat, matanya sepek, kulitnya kemerah-merahan. Saat tersebut, ni sawo matang ni. Maka watak ini ada pada orang-orang, kita namakan Tatar dan Mongol atau Mongol. Dan Rasulullah menyatakan, kamu tak akan berlaku kiamat sehingga kamu akan berperang dengan kaum yang selipar-selipar atau kasut-kasut mereka daripada bulu. Didapati bahawa Tatar dan Mongol, mereka suka pakai kasut bulu. Kasut yang berbulu buat panjang macam tu. Watak mereka. Dan ini kebenaran apa yang disebut oleh Nabi SAW. Yang mana kita tahu bagaimana Tatar dan Mongol kemuncaknya. Mereka mengalahkan kerajaan. Waktu itu kerajaan Abbasiyah. Abbasiyah dilumpuhkan. Iaitu pada tahun 656 Hijriah. Dalam peperangan yang menaksikan kedahsyatan. Berjuta orang mati. Berjuta mati dalam peperangan tersebut. Dan khutuk khanah Islam dibongkarkan sehingga menjadi jambatan dalam sungai Dijlah dan Furat untuk dilintasi oleh tentera Tatar dan Mongol. Namun Allah Ta'ala tunjukkan di sebalik ujian besar umat Islam, serangan Tatar Mongol, akhirnya golongan Tatar Mongol memeluk Islam. Mereka memeluk Islam. Mereka bermula daripada zaman Genghis Khan kepada zaman Kublai Khan, kepada zaman Hulagu Khan, sehinggalah zaman atau disebut sebagai Tughluk. Tughluk. Ni Tughluk dia memeluk Islam. Tughluk ni seorang jeneral kepada Kublai Khan yang berjaya menyerang atau menawan kota Baghdad. Dan akhirnya beliau memeluk Islam atau disebut dengan nama Timor-Land ataupun disebut dengan nama dalam sejarah sebagai Timur ataupun Tughluk. Akhirnya beliau memeluk Islam. Dan kita dapati keislaman Tatar dan Mongol ini sehingga mereka mengasaskan satu negara di India yang disebut sebagai dinasti Khilji yang telah memerintah India selama 300 tahun. Dan mereka menyebarkan Islam, mereka membina banyak masjid-masjid termasuk Masjid Babri yang terkenal dalam peristiwa Masjid Babri yang diruntuhkan oleh pelampau ekstremis Hindu. Sehingga hari ini, ekstrem Hindu di India terus menyerang masjid-masjid. Kononnya mereka menganggap ini adalah tempat kelahiran dewa-dewa mereka, tuhan-tuhan mereka dan lain-lain dakwaan palsu yang mereka buat. Dan mereka membuang semua lambang-lambang kemenangan Islam dahulu di India, khususnya pada zaman pemerintahan Tatar dan Mongol yang telah memeluk Islam. Dan yang ke-15,
Rasulullah menyebut tentang zahirnya orang-orang zalim. Kata Rasulullah, yakunu akhir zaman rijalun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yagduna fi sakhatillah wa yaruhuna fi ghadabihi. Akan berlaku di akhir zaman penguasa-penguasa yang mempunyai cemeti seperti ekor lembu, yakni sebat orang ikut dang dia. Mereka ini sentiasa berada berpagi-pagi, berpetang-petang dalam kemurkaan Allah. Yakni siang malam kerjanya cuma buat zalim. Mereka memukul manusia, mereka menangkap, mereka melakukan sebarang bentuk perbuatan-perbuatan mungkar. Maka ini kita lihat dalam kebanyakan negara Islam. Lainnya pemimpin-pemimpin diktator yang tidak boleh ditegur atau tidak boleh langsung diusik, melainkan mereka akan menangkap, memenjara, menghukum, menyeksa, bukan sampai peringkat membunuh. Ketika mana dunia barat menunjukkan keterbukaan dalam kritikan, hatta pada raja mereka, pada menteri-menteri mereka, kritikan terbuka. Tiba-tiba kebanyakan negara Islam mengamalkan sikap tertutup. Ya, tertutup yang luar biasa. Daripada benda-benda yang bersifat kutuk, kita pun tak suka. Pada kritikan menegur dan sebagainya, maka dianggap sebagai satu jenayah. Ditangkap pada penegur, dihumban dalam penjara, direka dengan tuduhan-tuduhan palsu dan dibunuh. Ini ujian kepada umat Islam di akhir zaman. Yang ke-16, banyaknya berlaku peperangan. Kata Rasul, di antara tanda kiamat, kasratul haraj, banyak berlaku peperangan. Dan kita dapat lihat banyak berlaku peperangan ni tanpa sebab yang kuat. Sehingga berlaku peperangan dunia pertama yang mengorbankan hampir 15 juta orang. Dan perang dunia yang kedua yang mengorbankan hampir 55 juta nyawa. Bahkan dalam peperangan Vietnam, hampir 3 juta nyawa. Dalam peperangan, kita kata peperangan saudara di Rusia yang telah membunuh 10 juta orang. Dan peperangan saudara di Sepanyol yang juga telah membunuh 12 juta orang. Peperangan antara Iraq dan Iran yang juga telah membunuh hampir 1 juta umat Islam. Dan juga kepungan tentang kepungan negara Iraq oleh kuasa bersekutu yang telah membunuh jutaan manusia. Dan juga yang kita lihat berlaku peperangan hari ini antara Syam, Syria. Di Sudan hari ini antara Da'mus Sariq dengan RSF yang didukung oleh Emirat Arab Bersatu dengan tentera Sudan yang dibantu oleh Turki dan lain-lain negara Islam yang lain. Berlaku perang di Yaman antara Houthi dengan golongan-golongan yang lain di Yaman, dan peperangan di Syam. Dan kita akan dapati banyak peperangan-peperangan yang menyaksikan kematian-kematian yang jumlahnya cukup besar. Atau peperangan di Gaza yang mengorbankan beratus ribu orang. Artinya berjuta hilang tempat tinggal. Walaupun angka sesimi menyebut 70 hingga 80 ribu orang yang mati. Mungkin lebih pada itu. Ini menunjukkan bahawa tanda kiamat. Nyawa ini tidak dihargai. Dan yang ke-17, hilangnya amanah. Kata hilangnya amanah, kita hari ini tak boleh jumpa lagi orang amanah walaupun dia berjanji akan melaksanakan amanah. Sekarang ini orang menganggap bahawa menteri-menteri ini atau pemimpin-pemimpin ini di seluruh dunia, umat manusia, berjanji itu dan ini sekiranya mereka diberi kuasa dan mandat. Tapi bila mereka diberi kuasa dan mandat, mereka mengkhianatinya. Dan demikian juga berlaku kepada individu yang berjanji itu dan ini dalam berhutang. Bila diberi hutang, mereka menipu, mereka khianat. Bahkan banyak kejadian khianat ini berlaku pada semua, kita katakan semua peringkat. Daripada peringkat negara sampai peringkat bawah. Sebab itu dikatakan bila pemimpin tidak adil, maka pemimpin itu pencuri. Kita nak tahu pemimpin itu dia khianat tak khianat. Bila dia memimpin, dia makin kaya. Atau bila dia memimpin yang ditunjukkan kekayaannya. Tunjuk kekayaan. Kita tahu maka karakter yang tunjukkan kekayaan ini bukan karakter pemimpin yang sebenar. Ini karakter pengkhianat. Yang mengkhianati amanah yang diberikan. Sebab rakyat bukan mau dihidangkan kemewahan pemimpin. Kita orang mahin, kita bukan nak tengok kemewahan pemimpin. Bukan itu inspirasi kita atau aspirasi kita. Kita ingin melihat pemimpin yang buat kerja. Pemimpin yang mengutarakan janji dan amanah. Kita bukan nak lihat pemimpin tunjukkan dia ada berapa ratus kereta, berapa besar rumah, berapa koleksi jam tangan. Bukan itu yang kita ingin dilihat. Sebab itu kita lihat dalam
Hari ni di Maxos pun, mana-mana pemimpin yang tunjuk kaya tak ada orang minat pun. Tapi kalau peniaga tunjuk kaya tak apalah, orang tahu dia meniaga kaya. Pemimpin walaupun dia kata dia meniaga, orang takkan percaya sebab dia pemimpin sebelum dia jadi peniaga. Sebab tu disebut dalam hadis Nabi SAW tentang hilangnya amanah. Kata Rasul, seorang itu tidur, lalu dicabut amanah dalam hatinya, maka tinggal pada hatinya bekas seperti bekas titik hitam. Kemudian dia tidur lagi, lalu amanah dicabut lagi, maka yang tinggal hanya seperti bekas melepuh. Melepuh ni seperti bila bara kena kat tangan dia melepuh. Adalah bengkak sikit. Tinggal banyak tu je amanah. Engkau melihatnya menonjol tapi seperti tidak ada apa-apa. Artinya yang tempat melepuh tu kan kita nampak macam menggelembung. Tapi dalamnya kosong, tak ada apa. Nampak macam amanah tapi tak amanah. Kemudian manusia pada waktu itu bangun hidup bermuamalah. Mereka saling jual beli. Namun tidak ada seorang pun menunaikan amanah. Dalam jual beli pun banyak skamer. Tak ada lagi orang menyerahkan barang dengan amanah, dengan jujur, melainkan bohong. Sehingga orang berkata dalam keturunan itu ada seorang lelaki amanah. Dan seorang dipuji betapa cerdiknya, betapa baik budi bahasa, betapa kuatnya dia. Padahal dalam hatinya tidak ada walau sebesar biji sawi pun daripada iman. So, akhirnya kita akan dapati manusia dah tak ada, bukan sekadar amanah, tak ada, agama pun tak ada. Walaupun orang puji dia baik, bagus, sekian, rupanya dalam hatinya kosong. Yang dibuat itu cuma show off. Nak tunjuk-tunjuk je. Maka itu yang berlaku di akhir zaman. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga munculnya perbuatan keji dan saling berbuat keji. Yang tak akan berlaku kiamat sehingga berlakunya percakapan lucah, sehingga maki hamung tu menjadi kebiasaan. Dan sehingga berlaku perkara keji, yakni berlaku persundalan, berlaku penzinaan secara terang-terangan. Terputusnya hubungan silaturahim dan buruknya akhlak sesama jiran. Sehingga orang yang khianat diberi amanah dan yang amanah dianggap khianat. Zaman terbalik orang baik, maka dianggap khianat. Ulama-ulama yang soleh, mereka dianggap sebagai khianat. Penunggak agama. Orang-orang yang kerjanya menari-menyanyi, oh inilah orang setia yang membela negara. Aneh tu ada orang amanah. Ulama-ulama soleh yang mengajar, yang mendidik, yang tak pernah tinggal solat Jumaat, yang jaga pakaian, yang jaga pergaulan, even tak bersalang pun dengan perempuan. Ini dianggap khianat, pengkhianat. Tapi yang menari, menyanyi, berjoget, even buat benda-benda segala perkara mungkar, yang bersentuhan lelaki perempuan dengan bebas, tiba-tiba ini dianggap amanah. Oh ini paling amanah, ini paling baik. Kita inilah zaman kita hairan, zaman orang kutuk ulama dan memuji pada orang fasik. Pada ulama ni sentuh tangan perempuan pun tak, pun dikutuk macam-macam. Yang ni dengan sentuh, dengan peluk, even terlibat dengan skandal-skandal yang berkait dengan seksual dan sebagainya, tetap dianggap, oh inilah pejuang sebenar. Tapi ulama yang bersih, latar belakangnya, rasuah tak terlibat, skandal pun tak terlibat, mengajak manusia ke arah kebaikan, oh ini dianggap penunggang agama. Ini dianggap sekian-sekian. Itu tak anehnya. Lalu mereka menghujani atau menyerang kepribadian ulama yang ternyata ulama ini begitu Allah Ta'ala pelihara kepribadiannya. Lalu mereka tak cukup dengan itu, mereka pun kutuk dengan sebab tuanya, kutuk dengan sebab sakitnya. Walau tua dan sakit akan berlaku pada sesiapa pun. Sebagai secara fitrah. Sebab masa kita tua lah. Sebab masa kita sakit. Lalu yang sihat bila kita tuan-tuan, bila kutuk orang sakit, kita kutuk orang tua, kita lupa bahawa kita juga akan melalui zaman tua dan zaman sakit. Yang kita nak kutuk ialah salah guna amanah. Yang terang-terangan berlaku. Namun tidak perhalusi perkara tersebut. Yang ke-18, di antara tanda-tanda kiamat ialah berlakunya perangai orang dulu. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhil qurun qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi zira'in. Faqila ya Rasulullah kafaris war rum, faqala wa minan nas illa ulaika. Tidak akan berlaku kiamat sehingga umatku mula mengikuti contoh-contoh umat-umat jahiliah yang dulu. Lalu sahabat berkata, apakah dia Parsi dan Rom? Jawab Nabi, siapa lagi? Tetapi dia kejahatan Parsi dan Rom. Yang pertama ialah tidak terikatnya mereka dengan agama. Yang kedua ialah bebasnya mereka dalam makan dan minum. Yang ketiga ialah bebasnya mereka dalam pergaulan. Sehingga dalam bidang seksualnya dan sebagainya. Dan
Yang keempat ialah hilangnya mereka dalam menghormati orang-orang yang lebih tua pada mereka. Dan yang kelima ialah bebasnya mereka dan rasuah dalam hiburan. Bahkan disebut dalam hadis yang lain, sehingga di kalangan kamu berzina secara terang-terangan di tengah jalan, sebagaimana Parsi dan Rom. Bukan, kalau kita baca kisah Parsi dan Rom, sampai peringkat mereka berkahwin dengan anak-anak mereka sendiri. Akhirnya di kalangan umat Rasulullah berlaku benda tu, kahwin dengan mahram sendiri, kahwin dengan adik sendiri, kahwin dengan ibu mertuanya dan lain-lain. Maka Rasulullah menyatakan ini di antara tanda kiamat yang akan berlaku di akhir zaman. Itu orang Islam yang akan mengikut pengaruh Rom dan Parsi sampai peringkat penzinaan yang berleluasa, hiburan yang melampau, dan semuanya ini bukan daripada budaya Islam ataupun daripada cara hidup Islam. Tapi mula ada orang Islam yang saya katakan tadi dalam bab makan mereka tak peduli. Yang penting bagi mereka ialah mereka dapat makan. Ini cara Rom dan Parsi, tanpa kira halal. Dan yang ke-19, kata Rasulullah SAW, sa'ukhbiruka an asyratiha, aku akan beritahu kepadamu tentang tanda kiamat. Iza waladat al-amatu rabbataha, bila hamba melahirkan tuannya. Ini kata-kata simbolik kepada lahir ibu melahirkan seorang anak yang anak tadi tidak lagi berbakti pada ibunya, malah menggunakan ibunya jadi bibik dia pula. Lahir anak-anak yang mak dia lebih dengar cakap anak dia berbanding anak dia dengar cakap mak dia. Lahir anak-anak yang maknya mengambil arahan daripada anaknya, yang sepatutnya anak-anak mengambil arahan daripada mak dia. Lahir anak-anak yang maknya patut rehat selepas besar anaknya, tetapi dijadikan bibik oleh anaknya untuk jaga anaknya. Anak dia pula rehat. Ni anak saya mak kena jaga. Mak kena jaga, wajib mak jaga. Mak pun bukan ada kerja. Tua-tua duduk kat rumah je. Jaga. Tetapi ini suar gambaran-gambaran derhaka yang berlaku di akhir zaman. Sebab tu saya selalu nasihat kita yang suruh mak kita jaga anak-anak kita. Melainkan kalau dia ni sukarela. Itu pun kita tak jadikan sukarela itu secara berterusan. Sentiasa kita ambil cakna. Takut-takut ia membebankan mak kita. Atau membebankan ayah kita. Maka jadi kita anak derhaka tanpa kita sedar. Yang ke-19, yang ke-20, akhir dalam kupasan kita tentang tanda-tanda kiamat. Iaitu perompang yang telanjang. Contoh perompang ni kalau kita lihat budaya wanita, makhluk Allah yang paling pemalu. Dan Allah menjadikan wanita-wanita ini semua, kalau tuan-tuan tengok semua latar belakang zaman, mereka memakai pakaian yang tebal, pakaian yang labuh, pakaian yang kembang, tidak menzahirkan tubuh mereka. Tengoklah cerita-cerita lama ataupun budaya-budaya lama. Pakaian-pakaian mereka semuanya tidak menjolok mata. Semuanya pakaian menutup. Kalaupun mereka tak pakai tudung dan kerudung seperti umat Islam. Tapi mereka masih memakai pakaian yang tutup. Even dalam tamadun Cina kita tengok pakaian mereka tutup. Tak zahirkan melainkan kepada suami mereka. Even pada perkahwinan mereka tutup lagi muka. Yang boleh buka muka suami mereka. Tetapi kata Rasul akan berlaku zaman. Yang orang kafir dah lama dah. Perubahan pakaian dan orang Islam berjangkit. Kata Nabi SAW. Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan daripada umatku merupakan penduduk neraka. Dan aku tak dapat lihat mereka. Pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil bakar yadribuna bihan nas. Satu kelompok kaumku, iaitu yang ada kuasa tapi suka menzalimi manusia. Yang kedua, nisa'un kasiyatun ariyat mumilatun ma'ilat. Wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Berlenggang-lenggok dan menggoda di atas kepala mereka bagaikan bongkah-bongkah unta. Bagaikan gah-gah unta. Mereka tak akan masuk syurga. Dan tidak akan mencium bau syurga. Sedangkan haruman syurga itu didapati daripada jarak yang jauh. Rasulullah menyatakan bahawa wanita ini mula bersanggur kepala atas ni macam kita panggil gah unta. Bonggol unta. Mereka jadikan rambut mereka ni sebagai satu bentuk hiasan. Seperti kelihatan, menonjol. Sehingga orang pertama tengok perempuan, tengok rambut dia, menonjol. Di sanggulnya, di rebondingnya, apa bentuk.
Sebab tu yang pertama dia nak tunjuk pun rambut. Sebab tu Islam perintahkan dia tutup rambut. Dan rambut ini lambang sifat malu seorang wanita. Kalau dia mula membuka sifat malu pertama rambutnya, maka diikuti oleh badannya. Dan nak tahu perempuan ni baik tak baik, pertama dia akan jaga rambut dia elok. Dia tak akan tunjuk rambut dia. Walaupun sorak dia tak tunjuk. Kita belajar dalam bab tawaf, wajib menutup aurat. Wanita tunjuk rambut selai pun batal dia punya tawafnya dengan sengaja. Maka apatah lagi yang memang tak nak pakai tudung, tawaf tak guna langsung. Yang sembahyang wajib tutup aurat. Kerana pertama maruah wanita dijaga pada rambutnya. Bila rambutnya tidak ditunjukkan pada sewenang-wenangnya, maka apatah lagi badannya. Tapi bila wanita mula menunjuk rambutnya, tidak lama lagi dia akan tunjuk tubuhnya. Sebab itu kita lihat bermula zaman pendedahan aurat ini dan zaman ketelanjangan wanita ini bermula dia mula mengambil remeh tentang menutup kepalanya. Mula tutup kepala lebih kurang. Lama bila tutup kepala tak bertutup, maka dadanya dibuka. Akhirnya seluruhnya dibuka. Lalu kata Nabi SAW, kasiat, ariyat. Pakai baju tapi macam telanjang. Apa maksud telanjang? Yakni menarik perhatian lelaki. Menarik syahwat lelaki. Tak ada dia jumpa telanjang terus. Walaupun adalah bentuk-bentuk pakaian macam telanjang. Tapi cara dia memakai seolah-olah dia telah menelanjangkan dirinya untuk menggoda manusia. Untuk menggoda lelaki. Dia cuba ketatkan pakaian dia, seksikan pakaiannya dan lain-lain. Tentang ini 10 tanda kiamat. Yang kita bicarakan huraian secara ringkas. Dan kita dah masuk 20 tanda kiamat. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bicara lagi. Oleh kerana minggu lepas kita tak ada kuliah duha, insya-Allah kita akan replace pada hari Sabtu ini pada waktu yang sama yang saya akan war-warkan. Nanti kita bincang lagi tentang tanda kiamat. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan hari Sabtu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada siap iklan dia.